Kenapa duit masuk cuma 315,000? Betul lah kan jumlah tu, Encik? Kan saya cakap hari tu kami perlukan 450,000. Dalam iklan kempen pun tulis jumlah tu. Mana baki dia? Encik salah faham ni. Salah faham apa? Ini scam ke apa ni? Semua kempen kami uruskan secara profesional. Semua ikut garis panduan. Mungkin Encik Amir terlupa? Terlupa apa? Yang kita charge 30% kos pentadbiran, Kos pentadbiran untuk apa? kos operasi. Kenapa tak bagi tahu saya awal? Masa kita jumpa hari tu ke? Kami tak tipu. Semua terma ada dekat website kami. Encik tak tengok website ke sebelum datang sini? Dekat website ada, dekat kontrak itu hari pun ada.